Bagi yang baru nak bermula simpan emas, contohnya ada bajet sekitar RM60,000 untuk dapatkan 100 gram gold bar. Sebenarnya, tuan-puan tak sesuai untuk beli 100 gram seketul dan habiskan duit semuanya untuk beli emas. Tapi untuk beli yang pertama, tuan-puan boleh dapatkan lebih kurang 20 ke 30 gram emas dahulu. Apa yang saya belajar daripada guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, penulis buku kewangan bestseller Misi Bebas Hutang dan Buku Wang Emas. Kita simpan emas ni, kita beli sikit-sikit dalam jangka masa panjang, kita akan dapat harga purata yang lebih rendah. Jadi, langkah pertama adalah tuan-puan mulakan dulu simpanan dengan bajet yang kecil untuk dapatkan benchmark harga. Kemudian, tuan-puan teruskan tambah ilmu. Lepas tu, tuan-puan boleh menabung sikit-sikit, teruskan konsisten seiring dengan bertambahnya ilmu emas tuan-puan. Yang kedua, kita beli emas menggunakan duit lebihan yang kita tak guna lagi 2-3 tahun. Bukan duit yang kita memang nak guna. Kita tak perlu risau fikir soal harga, sama ada harga emas jatuh ataupun naik mencana. Kita takkan jual emas saja-saja, melainkan dalam 3 keadaan ini. Bila waktu kecemasan dan tuan-puan ada duit dalam A9 tabah haji, tuan-puan boleh jual emas. Yang kedua, bila nak tukar kepada aset lebih besar untuk jana pendapatan dan cash flow positif seperti homestay atau modal pusingan bisnes. Dan yang ketiga, bila dah capai matlamat daripada simpanan yang tuan-puan nak guna seperti dana haji dan umrah, dana kahwin, dana beli rumah atau dana persaraan. Jadi kita tak jual semata-mata bila tengok harga emas naik sahaja. Itulah tanda penyimpan emas berilmu, dia takkan jual kecuali untuk tujuan tambah kekayaan dan hal-hal penting. Semoga bermanfaat dan boleh kongsikan kepada lebih ramai lagi. Bagi yang ingin saya bantu untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh rujuk pin video atau isi beg biru kat bawah.